Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara-cara untuk kita nak memulakan simulation menggunakan My One Sim 85 ni. Saya akan tunjuk macam mana cara kita nak set up awal lah bot tu. Okey. So, terlebih dahulu saya terangkan sikit tentang dia punya window-window yang ada. Yang ini adalah yang dia tulis My One Sim ni, ini adalah kawasan kita nak buat bekerja lah ataupun workplace dia lah. Okey, yang di sebelah bawah ni console panel. Yang ini akan menunjukkan status-status kita ketika kita buat seperti kita assemble, kita create hex file ataupun kita buat simulation. So dia akan tunjuklah di sini. Okey, yang di sebelah bawah yang sebelah sini pula, ini adalah terminal panel lah, yang mana kalau kita nak integrate dengan bot 8285 bot yang ada dekat dalam Makmal tu, jadi kita akan guna di sebelah terminal panel ni. Okey, di bahagian atas pula kita ada, biasanya kita ada file ni. So dekat file ni kita boleh buat, kita nak cari balik kita punya file seperti biasa, common lah, new, open, save as dan exit lah kalau kita nak exit. Serta dia ada bagi juga kita punya short form lah, shortcut. Okey, untuk edit, ini yang kita nak buat sistem build sekejap lagi lah. So ada system tool, view dan juga help bot. So yang ini adalah My One Sim 85 09.61, iaitu My Sim yang ke version yang 6.1 lah. Okay, so developer dia iaitu kredit tu Dr. Azman bin Mak Yusof daripada Unimed. Okey, so sekarang ini macam mana kita nak mulakan, kita nak buat dia punya function, apa kita nak buat dia, sebelum kita nak writing code lah. So first of all, kita pergi ke edit ataupun kita ada juga button-button yang dekat sini. Ini adalah button exit, ini adalah button new, ini adalah short form adalah open, save dan ini adalah system. Ini option yang ada. Okey, kemudian ada konsol dan juga terminal lah. Inilah konsol dan terminal. Okey, so kita boleh juga tekan di sini. Apabila kita tekan sistem ini, maka kita akan build dia punya sistem lah. So dia akan keluar dalam keadaan begini. So dekat sini dia ada beberapa yang kita boleh tengok di sini. Okey, saya tarik bawah sikit sebab saya tak nampak dia punya apa nama tu, flag. Okey. Okey, so kalau kita tengok dekat sini dia ada beberapa, yang ini adalah 8-bit register. Kita ada BCDE, register lah, BCDE, HL dan F adalah flag, A adalah accumulator. So kemudian kita ada system register, iaitu PC adalah program counter, SP adalah stack pointer. Okey. Kemudian dia juga bagi flag bit. So flag bit dia ada daripada S, iaitu sign, zero flag, auxiliary flag, parity flag dan juga carry flag. So dia akan bagilah status-status terkini flag pada ketika kita tengah run program. Okay. Kemudian yang ini adalah memory map lah. Memory map mula daripada 00 sehinggalah FFF lah. Okay, FFF. Alright. So itu adalah dia punya sistem yang ada kat situ lah. So, untuk kita nak memulakan kita punya nak tulis kod, kita mesti create dia punya ini dululah. Okey, mula-mula kita kena create dia punya ROM. Okey, kita boleh add ROM. Maksudnya sekarang ni dia ada sistem kosong, macam ada bot saja, PCB bot, tapi dia tak ada dalam tu, dia tak ada apa-apa yang build ROM dan sebagainya. Okey, untuk add ROM ni kita boleh add lah address dia. Kita nak buat addressing dia. ROM saya start dengan 00. Saya copy balik address yang ada pada development board yang ada dekat dalam lab lah. So address dia adalah 00. So bila kita buat address 00, so dia naik keluar kat sini, nampak ROM added address 00. Okey, kemudian kita nak masuk RAM. RAM kita start dengan 2000. Okey, so dia pun keluarlah kat sini 2000 RAM. Okey, dia masuk 2000 RAM. Okey, kemudian PPI. PPI ni adalah peripheral input output. Okey. So biasanya kita, yang ini kalau dalam lab kita mula dengan 80 lah. 80, 81, 82 tu kan. Port A, port B dan port C tu lah peripheral dah. So kita mula ada 80. Okey, 8255. Okey,
Selepas kita dah buat yang ini, kita pun boleh mula menulis lah. So kita mula menulis lah apa-apa yang kita nak buat di sini. Alright. So saya bagi contoh satu. Kita ambil apa-apa saja kod yang dah ada di sini. So saya ambil contoh, sebagai contoh saya ambil contoh yang perkara yang mudah lah, contoh yang inilah. Okey. So saya ambil contoh yang ini, kita dah buat kod yang seperti ini. So at the first time kita nak buat kod macam ni, kita dah buat kod, kita kena tengok assemble dia. Okey, kita assemble dulu. Kita assemble, so dia akan keluar status di sini lah. Okey, selepas kita assemble, dia akan keluar macam ni, 825 ni. Okey, kemudian dia bagi tahu kat kita sukses ke ataupun fail ke. Okey, sebagai contoh saya nak buat sebagai contoh, kita buat bagi dia okey, contohnya ini kita buat salah lah ya. Kita save, kemudian kita assemble. So bila kita assemble ni, dia akan cakap error lah. Assemble error. So jadi kita nak tengok dia punya assemble dia dia punya rumusan dia adalah error. Dia bagi satu color merah lah. Kalau berjaya tu dia bagi color biru. Okey, assemble fail. Kemudian kita tengok balik kat sini dan 8 found. Okey, nombor 8. Di nombor 8 8 ni dia ada satu error lah. 8 found dia ada satu error. So kita tengok kat sini mana yang ada error tu lah. Okey, so dia nampak kat sini. Dia bagi dia bagi details lah yang mana yang dia tak boleh assemble tu. So dekat sini dia cakap line 6. Line 6 invalid parameter. So kita tengok line 6. Oh memanglah K mana ada kan. Mana ada K. Ini saya saja nak tunjuk contoh saja. Kalau ada berlaku kesilapan dia buat macam mana dan macam mana kita nak troubleshoot. Okey. So apabila sukses yang ini, so kita pun kalau kita nak masuk dalam board, kita kena generate hex file. Kita convert all the assembly language ni ke dalam bentuk hexadecimal file untuk kita nak masuk dalam board. Okey, kalau kita nak run dekat as a simulator, kita just tekan klik simulate saja kat sini lah. Okey, kalau kita tengok bila kita simulate kat sini, dia akan tulis kat sini info no code at address 000. Okey, ini satu lagi. Maksudnya bila kita tekan simulate, dia terus execute address 000. Tapi kalau kat sini kita letak origin 2000 sebab RAM tu berada daripada 2000H kan. So kita letakkan daripada origin 2000. Makna kata kita kena execute dekat 2000. Jadi kat situ kita pergi ke edit, kita tekan preference, kemudian pada simulation, kita tengok baca sini starting address dia 2000. So kita letak 000, kita letak dia 2000. Okey, kita letak dia 2000, kemudian kita save. Kemudian baru kita simulate balik semula. Dia akan jalan pada address 2000 lah. So kat sini dia akan tulis success ready to simulation. Ready for simulation. Okay. Then bila dia dah boleh nak jalan simulation, so dia akan keluar macam ni. Arrow dekat sini, kemudian dia birukan line ini. Okay. Kita ada beberapa pilihan dekat simulation ini. Dia ada beberapa pemilihan dekat simulation. Yang pertama kita boleh guna step. Yang kedua kita boleh run. Kalau run ni, dia run terus. Maksudnya sekali kita tekan run, dia terus run sampai habis dia jumpa end. Kalau kita run stack, kita boleh run satu untuk kita lihat apa pergerakan yang berlaku dekat dalam register dan sebagainya. Okey, kemudian ada kat sini ada mini MV. Mini MV ini, bila kita tekan mini MV, kita nak tengok kat mana dalam memory map ni. Kalau kita dulu sini, kita nak tarik dia jauhan. Kita nak tarik dia mungkin macam leceh kan. So kita guna mini MV. Contohnya kita nak tengok pada address 2000H dalam memory map ada berapa, apa dia. So dia akan bagi macam ni lah, satu kotak kecil macam ni. Okay, dia nampak kat sini. So dalam 2000H ada 31, lepas tu 3F, F0, 3F. Okay, 31, 3F0 ni, ini adalah LSISP lah sebab kita start mula dengan origin 2000 kan. So 31 adalah LSISP, ini adalah value dari LSISP lah, 3FF0. Yang ni kita akan belajar kemudian lah. Tapi cuma saya nak cerita kat dia macam mana kita nak guna mini MV tu lah. Okay, then kita boleh run. Contohnya kalau saya nak run step kan. Kalau saya nak run step, saya run satu, so dia akan pergi yang next pula. Okay, bila kita run sini, kita boleh nampak dekat sini program counter dia akan berubah lah. Ikut perubahan pada program counter. Okay, so kita run kat sini. So yang next ni adalah bila kita dah run ini SP tadi kan. Oh, saya lupa nak tunjuk SP tadi ada value tak apa-apa kan. Jadi sekarang ni value dah berubah menjadi ikut value yang kita letak kat sini lah, iaitu 3FF0. So sekarang ni next kita LSIH. LSIH adalah kita load H
dan L kepada value 30FF ni. Okay, so sekarang H dan L 6C13. Ini adalah nilai random yang memang tak set apa-apa pun. Jadi kita set terus, dia akan tukar H akan ambil nilai 30, F akan ambil, L akan ambil nilai FF. Kemudian kita MVIM 05H. Okay, kalau kita ni maksudnya MVIM ini adalah dia akan ambil nilai 30FF ni, dia akan masuk 05 ni ke dalam address 30FF. So kita run step, so kita nampak tak mana dia nak nampak ke mana. Inilah masa kita guna mini MV. Mini MV kita tadi kita nak tengok dekat 30FF. So kita nampak kat sini 30FF. Okey. Cara baca 30FF ni, kita tengok pada sini 30F8. So ini adalah F8. Sini tambah 1 F9, FA, FB, FC, FD, FE dan ini adalah FF. So 05 ni kita masuk kat dalam 30FF kan. So dah nampak 05 di sini. Kemudian kita INRL. Okay, INRL. So kita run step lagi. Increment L. So sekarang ni 30FF. So increment L. So dia jadi 3000. Dia patah balik P3000 lah. Kemudian dia masuk pula value 00. Tapi untuk value ni kita tak nampak lah sebab dia masuk 00. Asal dia 00 dah kan. Tapi tak apalah, kita tengok. Mana kita nak tengok 300 tadi ni? Kita pergi tengok tadi 3000 lah. Sebab dia dah tambah 1 jadi dia jadi 3000. So 3000 adalah value. Yang baru tadi ni. Mini MV adalah 300 adalah nilai 00. Okey. Itulah seberapa sedikit. Okey, selepas kita run tu jangan lupa kita exit dulu sebelum kalau kita nak buat pembetulan, kita jangan lupa kita exit dulu. Lepas pada exit baru kita buat pembetulan. Contohnya 3M ni saya nak bubuh value yang lain, saya nak bubuh 33H. Kemudian lepas habis kita buat 33H, kita pun save. Okey, bila kita save, kita buat assemble sekali lagi, so tak ada masalah. And then baru kita simulate. Bila simulate, saya nak tunjukkan tadi berapa tadi? 30FF. Okey. 30FF dan juga satu lagi 3000. Okey, 3000 ada di sini. Okey, kemudian sekarang saya nak run terus lah. Okay. Tadi kita run step-step kan. Sekarang saya tak mau, saya nak run terus sebab saya nak tengok hasil dia berapa yang akhir saja. So saya run terus. So bila run terus habis, dia akan tulis sini no code address. Maksudnya dia dah run sampai habis lah, sampai end lah. Okey, kemudian tadi kita letakkan 33. So masuk 33 dekat 3000H. 33. Macam itulah. Okey, itulah serba sedikit bagaimana kita nak set up benda ni daripada awal sehinggalah kita boleh run dan kita boleh simulate dan kita boleh tengok hasil dia macam mana. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.